Saya sangat menyokonglah undang-undang yang menghadkan umur 16 tahun ke bawah tidak boleh membuat buka akaun media sosial ya, Facebook ataupun Instagram ataupun apa sajalah thread dan sebagainya. Kerana bagi saya kita mengadakan limitasinya 13 tahun ke bawah. Bagi saya 13 tu sangat muda lah. Jadi 16 tu lebih sesuai kerana kalau mereka mencapai umur 16 tahun, mereka mungkin ada yang masih belum matang tapi kebanyakannya mungkin sudah memahami. Kita tak boleh hanya meletakkan limit umur. Perlulah ada pemantauan yang jitulah daripada MC-MC. Bagi saya, mempertanggungjawabkan penyedia web ini ataupun penyedia media sosial ini untuk bertanggungjawab jika ada kanak-kanak yang dapat mendaftar, dan kemudiannya ada juga penghantaran lucah, penyebaran ataupun penularan mangsa eksploitasi kanak-kanak dari segi seksual dan sebagainya. Bagi saya itu semua perlu dipantau dan mereka patut, kalau ia berlaku dalam laman media sosial mereka, maka mereka perlu bertanggungjawab dan dibawa ke mahkamah untuk membayar denda. Keputusan kerajaan untuk meletakkan umur bawah 16 itu adalah satu yang sesuai dan perlu terus memastikan kanak-kanak tidak berada dalam keadaan selamat dan kita dapat membendung segala sosial keganasan, buli dan sebagainya itu, dan kanak-kanak dapat diselamatkanlah bagi saya dari segi sekurang-kurangnya. Kalau kita tidak boleh menghapuskan secara total tetapi mengurangkan jumlahnya, dan dalam masa yang sama terus mendidik dan membuat kempen-kempen untuk pastikan ibu bapa dan kanak-kanak faham bahaya jika mereka berada dalam laman-laman media sosial dan juga apa-apa saja laman maya ini. Mengenai EKYC ni, saya rasa dia memang sepatutnya lah dia dah dibuat sebelum ni, dan saya difahamkan kerajaan ada cadangan untuk meluluskan perang undang-undang jenayah cyber. Saya rasa itu lebih sesuai untuk memantau kegiatan terutamanya scammer lah. MC ada EKYC, jadi saya rasa kalau kita luluskan undang-undang jenayah cyber, kita boleh juga mengambil tindakan terhadap yang menipu kewangan, yang menghantar permintaan-permintaan dan sebagainya. Ini scammer atau penipuan atas talian ni sangat berleluasa ini. Malahan ada yang buat menjual barang tapi barang tak pernah sampai, duit dah dibayar dan sebagainya. Itu juga. Dan kadang-kadang mungkin orang tak rasa nak pergi buat laporan polis sebab mungkin jumlah barang yang dibeli RM12, RM15, ada yang RM50. Tetapi sebenarnya ahli masyarakat perlu mengambil tindakan segera. Jika dia beli barang online, barang tak sampai, duit dah bayar, dia perlu buat laporan polis. Dan di situlah tindakan ini perlu diambil. Dan saya rasa MC dan juga dengan undang-undang yang baru, saya berharap kerajaan akan meluluskan jenayah cyber itu untuk memastikan semua kegiatan-kegiatan tidak bermoral ini dapat ditamatkan.